Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya akan ajarlah cara ataupun prosedur kita nak gunakan osiloskop. Osiloskop ni biasanya dekat dekat bengkel teknologi elektronik ada dua. Osiloskop digital dan juga osiloskop analog. Tetapi di dalam video ini saya akan ajar cara untuk guna osiloskop digital kerana analog ada tetapi dah tak banyak di dalam bengkel teknologi elektronik. Jadi saya akan tunjukkanlah bagaimana cara kita nak calibrate ataupun nak gunakan osiloskop digital ni. Kenapa kita kena buat calibration ni? Supaya kita first kali untuk kita jaga kualiti kita punya barang ataupun peralatan. Yang kedua supaya pelajar dapat dapat setkan ataupun kita sediakan barang tu dah tersedia untuk digunakan supaya kita punya bacaan betul, tak ada gangguan dan lain lah. Jadi dalam video ni saya akan ajar cara kita calibrate dan juga langkah-langkah ataupun semacam sesi pengenalan dengan button-button yang ada di osiloskop digital tersebut. Okey, selepas kita dah plug in dengan power supply, jadi kita akan tekan button on yang berada di atas osiloskop digital ni lah. Kemudian kita akan tunggu beberapa saat sehingga osiloskop ni keluarkan paparan skrin. Jadi macam ni, kita dah keluar paparan skrin. Jadi pelajar perlu pilih nak guna channel 1 ataupun channel 2. Di dalam video ni saya minta pelajar gunakan channel 2 lah. Jadi cucukkan probe. Kemudian kita ambil ground clip ataupun crocodile clip. Kita letak di sambungan ground yang di bawah tu. Kemudian probe tip ataupun probe yang tajam tu sentuh dekat 1 kHz. Mungkin di dalam video ni tak nampak tetapi kat tepi tu ada label 1 kHz. Sorry. Okey, kalau macam ni tengok dekat skrin masih lagi tak keluarkan paparan sebab tadi channel 1 masih terbuka. Kita kan gunakan channel kedua, jadi saya slowkan video supaya pelajar nampak lah. Tekan ke channel 2, kemudian tekan 2 kali dekat channel nombor 1 tu, baru dia akan off. Jadi line yang kuning tu akan hilang lah. Nah yang channel 2 saja hidup, yang tu warna pink. Okey, selepas waveform segi 4 tu dah keluar, jadi pelajar diminta untuk tekan butang auto sebelah kanan yang warna biru tu lah. Untuk osiloskop ni auto set ataupun automatic set kita punya voltan, masa dan juga trigger. And then dalam masa 2 saat waveform ataupun gelombang akan muncul. Dia berbeza sedikit dengan gelombang segi 4 tadi. Jadi kalau gelombang kita dah tekan auto set and then gelombang kita keluar cantik macam ni, jadi kita punya peralatan dah boleh terus digunakan lah. Maksudnya kita dah habis buat calibrate dan boleh terus guna. Okey, andai kata kalau pelajar dah buat auto set tetapi gelombang dia masih tak cantik, tak rata seperti di dalam skrin tu, kita masih boleh adjust dia. Dengan caranya kita boleh adjust dekat kita punya probe. Tapi kena pastikanlah guna probe yang adjustable, yang boleh diselaraskan seperti dalam video ni. Jadi pelajar bolehlah guna test pen ataupun tools. Okay, nampak kita dekat probe tu biasanya ada tempat adjustable. Kita boleh pusingkan skru kat situ sampailah kita dapat waveform yang kita nak. Okay, macam ni lebih cantik lah. Jadi lepas dah buat seperti tu, pelajar still kena buat auto set semula supaya kita punya osiloskop dapat set semula lah. Auto set semula dia punya voltan, masa dan juga trigger. Okey, jadi di video ni macam lebih kurang seperti video sesi pengenalan lah. Jadi dekat osiloskop ni juga boleh, macam contoh kalau pelajar dah attach osiloskop ni dengan kita punya litar, and then awak nak adjust ketinggian dia, kelebaran dia kasih cantik, kita boleh adjust dia gunakan tombol-tombol tersebut lah. Macam contoh kalau pelajar guna channel 2, gerakkan channel 2 sahaja. Kalau pelajar guna channel 2 tetapi pusing tombol di channel 1, memang gelombang tu tiada apa-apa perubahan. Okay, macam dekat dengan video ni, student saya tadi dia dah rapat-rapatkan sikit gelombang lah. Dia dah adjust ketinggian juga. Jadi semua buttonnya ada di situ. Jadi untuk kelebaran kena guna yang sebelah kanan tu sedikit dekat dengan auto set punya button, dan juga
ketinggian tadi, pelajar saya adjust dekat channel lah. Seperti saya cakap, kalau guna pakai channel 2, gerakkan di channel 2. Okey, kalau nampak ni pelajar saya gerakkan sikit dia punya gelombang tu untuk kasih center kat tengah-tengah. Okey, seterusnya kebiasaan ni guna osiloskop ni kita ada benda-benda yang nak diukur. Jadi kita tekan dekat sebelah tu ada tulis menu. Kemudian kalau pelajar guna channel 2, pastikan guna channel 2. And then type tu adalah apa-apa benda yang kita nak ukur. Macam contoh voltan ke, voltan peak to peak ke dan sebagainya. Semua ada kat situ, tinggal tekan kemudian keluar di skrin. Ada bacaannya di situ. Okey, antara button-button yang saya terangkan tadi itu adalah benda-benda penting yang pelajar, benda-benda penting asas yang pelajar perlu tahulah tentang osiloskop. Okey, yang ini pula, kalau contoh, kalau pelajar perasan di dalam video ni, gelombang tu dia macam ada bergerak-gerak sikit. Tapi cara kita nak bagi dia stop adalah tekan butang stop yang warna merah tu, yang atas auto set. Jadi dia akan auto berhenti. Kalau pelajar perasan di dalam video ni, gelombang tu dia dah pegun, dia dah tak bergerak. Ini tak nampak sangat mungkin sebab kita tak attach dengan lita. Jadi kalau lita biasanya gelombang tu dia akan laju bergerak. Jadi itulah function button stop, untuk kita pegunkan gelombang kita untuk dapat bacaan. Okey, yang ini pula contoh, kalau pelajar macam kat bawah tu dah penuh, pelajar boleh tekan clear measure. So semua segala tu akan hilang. Okey, selepas pelajar dah habis guna osiloskop ni, pelajar mestilah tutup, tetapi ada cara dia. Yang pertama, tekan stop tu, kemudian baru tekan button off dekat atas. Okey, kemudian baru cabut kita punya probe. Ini kita punya prosedur lah untuk menjaga kita punya osiloskop. Itu sahaja daripada saya untuk penggunaan osiloskop digital. Sekian, terima kasih.